bukit kecil, kampung yang penuh warna. Ada Melayu, Cina dan India tinggal bersama tapi tak betul-betul bersatu. Masing-masing sibuk dalam dunia sendiri. Jiran sebelah kita tu keluarga India kan? Tapi saya tak pernah tegur pun. Lama dah saya pun tak pernah tegur. Bukan tak nak, tapi saya tak tahu nak tegur macam mana. Diorang nampak sombong lah. Mira seperti biasa. Nampak ni kita lah. Nampak ni kita dah. Nah. RM2. Beginilah kami hidup. Ramai tapi masing-masing dalam dunia sendiri. Tolong guys, tolong. Rumah saya dirompak. Apa yang dirompak? What happened? Kau tahu bila masuk semua barang terserak. So ada kalau harga you hilang tak? Ya, semua hilang. Mari kita tolong guys, kita tolong. Sakit tak? Mana ni barang Iwan dah banyak hilang? Apa kita nak buat? Saya rasa kita kena cek CCTV ni. Kita nak saya call post sekarang. Hello polis. Sudah masuk. Tuan, kami ingin membuat laporan tentang kejadian rompakan yang berlaku di kampung kami, Kampung Bukit Kecil. Jadi, maaf saja. Okey, teruskan cerita apa yang berlaku pada hari itu. Tuan, apabila saya balik rumah, saya ternampak tingkap saya sudah pecah. Dan saya bila cek, barang yang berharga saya semua sudah hilang. Okey, kejadiannya agak-agak pukul berapa? Agak-agaknya pada pukul 10 pagi. Ada apa-apa bukti yang korang ingin sampaikan kepada kami? Aku ada bukti yang mungkin boleh membantu tuan dalam. Daripada bukti ni, kami akan siasat dulu ke sini dan apa-apa kami akan cuba capai kepada kalian. Terima kasih tuan. Menurut kami, izinkan kita berusaha. Sama-sama, kami akan berusaha untuk menyelesaikan kes ini sampai tanpa menangkap pelaku yang terlibat. Ada ni. Kita sekarang nak tukar case itu 10 PM kan? 10 PM kan? Okey, ini. Jom. Wah, tengok. Memang ada. Uish, ada orang. Oh ya. Sana, kereta. Go. Banyak hasil curi aku hari ni. Ni memang untung ni. Wan, itu suspend. Go. Apa benda ni? Kenapa aku kena tangkap ni? Anda didapati sebagai suspek utama kes kecurian. Bukti semua dah dekat balai. Jadi ikut kami ke balai. Jom, kita simak apa-apa.
Saya ada cadangan. Kalau perlukan apa-apa bukti tambahan, saya ada CCTV kat belakang rumah. Kita semua jiran. Bila susah, kita bantu. Itu baru kampung namanya. Saya bangga dengan kamu semua. Kalau kita selalu macam ni, barulah kampung kita aman dan harmoni. Salam sejahtera semua, ketua kampung dan juga penutup kampung. Kami telah menangkap suspek dan kami akan ambil tindakan lanjut. Tapi saya kagum dengan kesedaran orang kampung yang cepat bertindak. Terima kasih atas kerjasama. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita amat terharu dengan kamu semua. Walaupun kejadian ini sangat menakutkan, tapi dia telah membuka mata kita semua. Kita bukanlah sekadar jiran, tapi kita keluarga besar. Semoga kampung kita lepas ni lebih aman dan harmoni. Dari satu tragedi tercetus harapan baru. Kini, Kampung Bukit Kecil bukan lagi sekadar nama, tapi satu komuniti yang bersatu hati. Kan? Kita buat program gotong royong dan jamuan bulanan. Semua wajib join ya, wajib. Saya rasa saya boleh sediakan makanan Melayu. Saya pula sediakan kari kambing, tapi pedas sikit je. Okey. Janji sedap, kami semua makan. Kita mungkin berbeza rupa, budaya dan bahasa, tapi hati kita boleh sehati sejiwa. Kampung Bukit Kecil kini benar-benar bersatu.